Alright, so kita balik kepada apa yang saya nak bawa tentang saman Rafizi, saman Farhas terhadap Rafizi. Saman Farhas terhadap Rafizi. Okey. Farhas saman Rafizi 10 juta. Ahli korporat Farhas hari ini menyaman Rafizi atas dakwaan memfitnahnya berhubung 2 video yang disiarkan oleh bekas Menteri Ekonomi terbabit di media sosial. Saman itu difailkan pada 10 Oktober melalui Tetuan Ahmad Daniel. Farhas tidak mengemukakan selepas Rafizi tidak mengemukakan permohonan maaf kepada Farhas berhubung video yang mendakwa memfitnah itu. Farhas menuntut ganti rugi 10 juta berserta ganti rugi teruk, teladan punitif dan kos daripada tindakan itu. Dalam seman 2 video bertajuk Tangani Isu Farhas Elak Jadi Beban Lebih Besar Kepada Kerajaan yang diterbitkan pada 25 Julai lalu berserta bukan Ismail Sabri, bukan KJ, 20 Ogos. Video pertama terkait tindakan Rafizi mengaitkan Farhas dengan skandal lesen cari gali mineral di Sabah, manakala yang kedua pendedahan penemuan ahli parlimen pandan itu dengan pemberian maklumat sejurus selepas insiden anaknya diserang. Saya kata kenapa benda ini akhirnya akan memerangkap Farhas. Okey. Dia dua, satu tentang mineral. Okey, mineral Sabah tu. Yang kedua tentang kenyataan Rafizi bahawa dia berkaitan dengan anak dia kena serang. Okey, saya tak tahu lawyer ni macam mana dia punya argument dia. Tapi kita dengar komentar Rafizi tentang perkara ini dan selepas tu saya akan ulas. Okey. Hari ini akhbar The Age melaporkan bahawa Farhas Wafa Salvador, bekas Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memfailkan saman terhadap saya di mahkamah. Ia berkaitan 2 video yang dituduhnya telah menjatuhkan reputasinya sebagai ahli perniagaan. Saya dan peguam saya belum mendapat serahan saman ini. Malah kami hanya mengetahuinya dari laporan-laporan berita. Selalunya tindakan saman ini diserahkan dan dimaklumkan kepada yang kena saman. Oleh itu, peguam saya akan berurusan dan menunggu serahan saman ini untuk tindakan lanjut. Ini adalah kes mahkamah saya yang ke-17 sepanjang kerjaya saya sebagai ahli politik. Bila kena saman, sudah tentu ia menambah beban kerana kita kena membayar kos guaman dan menghabiskan masa menyediakan hujahan kes. Perbicaraan pun selalunya memakan masa yang panjang. Tapi yang baiknya, kita boleh membentangkan hujah-hujah kita di sisi undang-undang dan menggunakan proses undang-undang itu untuk mendapatkan maklumat serta memanggil saksi-saksi. Kalau saksi yang perlu dipanggil itu menteri atau Perdana Menteri pun, kita buat permohonan dengan mahkamah untuk memanggil saksi-saksi itu. Yang selebihnya, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada 2. Okey, lebihnya kita serah kepada Allah SWT. Dia ada 2. Kenapa saya kata tadi? Kita kena faham satu perkara. Dia ada 2 kes. Satu berkenaan dengan mineral di Sabah. Okey, dia dakwa bahawa itu adalah fitnah. Yang kedua, Rafizi sebut berkenaan dengan serangan. Okey, serangan. Okey, saya pergi one by one berdasarkan fakta yang saya ada. Benda ni mungkin salah, mungkin ada kelainan sebagainya. Bukanlah salah, tapi maksudnya mungkin ada fakta yang saya tak lengkap, tak apa. Tapi saya ulas berdasarkan apa yang saya ada. Yang pertama, mineral di Sabah, berkenaan dengan mineral di Sabah itu adalah menariknya kalau sekiranya Rafizi nanti panggil SMM, CEO dia ke, ex-CEO dia ke, atau AGG lah kalau dia chairman, tapi I believe CEO. Soalan pertama yang Rafizi perlu tanya, pernah tak SMM memberikan provisionary license, lesen bersyarat kepada syarikat yang berkaitan dengan Farhas? Itu je soalan dia. Kalau SMM jawab ya, yang mana SMM pernah kata ya, cuma lesen itu dibatalkan pada Mac tahun ini kerana
syarikat yang berkaitan dengan Suria Bumi Suria tak cukup bagi dokumen kepada SMM. That's why dia dibatalkan. So kalau dia kata ya, maka apakah dan benda ni akan berkaitan juga dengan Malaysia Now. Apa yang Malaysia Now sebut dulu. So apakah benda itu satu fitnah? Okay, dia rentetan dia begini berdasarkan Malaysia Now. Malaysia Now kata satu syarikat bernama Suria Bumi Suria memohon lesen mineral di Sabah. Kemudian kena reject. Right? Kena reject. Kemudian masuk Farhash sebagai board of director. Mohon sekali lagi. Ke tak mohon? Sebaik saja dia masuk, bukan permohonan pun. IGG buat meeting sebagainya, dia luluskan. SMM ni memang dia tak bagi license mineral, tetapi SMM ni dia macam dia buat due diligence. Dia akan buat kajian due diligence. Lepas tu dia akan, daripada surat dia bagi provisional license. Surat itu dia akan bagi kepada Jabatan Tanah Ukur. Jabatan Tanah Ukur akan kemudian most likely akan kata okay. Kalau tak ada technical yang mengatakan tak boleh lah. Sebab SMM ni pengurusinya adalah Ketua Menteri Sabah. Jadi kalau Ketua Menteri Sabah kata okay, CEO kata okay, berdasarkan dia akan buat kajian dan sebagainya, maka dia akan dapat lesen sementara, pergi kepada Jabatan Tanah Ukur JTK. Maka kalau JTK kata okey, SMM kata okey, JTK most likely akan kata okey. Sebab itu dipanggil provisional license. Cuma tak sampai ke JTK, tuan-tuan, Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Tanah Ukur, JTU, JTK pula, JTK Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Tanah dan Ukur, tak sampai ke JTU. Pada bulan Mac kata CEO tahun ini lesen tersebut, provisional license tersebut dibatalkan kerana syarikat yang dikaitkan dengan Farhash ini tak hantar dokumen yang diperlukan. So nanti dokumen-dokumen berkaitan Malaysia Now tu semua akan dibawa. So dia ada dua kes berkaitan dengan itu. So soalan saya kalau benda ni keluar, tuan-tuan, dia bukan setakat heret Farhash nanti. Sebab dia nak buktikan, Rafizi nak buktikan benda ni. Dia akan heret HGG, dia akan heret SMM, dia akan heret the directors of the company. Dan kemudian timbul persoalan, kenapa HGG boleh luluskan bagi provisional license tersebut sebanyak 70,000 hektar di Sabah kepada syarikat yang dikatakan berkaitan dengan Farhash. Itu benda itu nanti antara perkara yang akan diulas di mahkamah. Menariklah untuk kita nak tengok. Bukti demi bukti akan dibawakan. Di samping Malaysia Now pun akan bawa bukti itu, Rafizi akan bawa bukti itu. So either one of them, kalau mereka menang, katakanlah Malaysia Now menang atau Rafizi menang, bukti itu boleh digunakan in the case tu, dalam kes yang sama. Tapi Rafizi kata sampai sekarang dia tak dapat lagi surat saman. Biasanya surat itu sampai dulu. Dia ada runner, lawyer ni dia ada runner, kan? Tapi akhbar dah tahu dulu. Tapi most likely mungkin esok petang ni atau esok dah sampai dah surat itu, kan? But that doesn't matter. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan serangan anak Rafizi tempoh hari. Saya dah tengok video itu dan saya dah mainkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok balik video yang Rafizi punya press conference. Bila ditanya, kan, adakah ini berkaitan dengan Ismail Sabri ataupun berkaitan dengan Ismail Sabri ataupun berkaitan dengan KJ. Alright. Wartawan tanya, adakah berkaitan Ismail Sabri atau berkaitan KJ? Apa yang berkaitan apa? Adakah dia menuduh sesuatu? Dia macam ni, tuan-tuan. Rafizi kata, okay, dia diserang ni kerana anak dia diserang sebelum serangan itu berlaku. Ada satu kumpulan datang jumpa dia menyerahkan dokumen berkenaan seseorang yang powerful. Dia kata berkenaan seorang yang powerful. Alright. Okay, itu dakwaan dia. Kemudian wartawan tanya, ada spekulasi, adakah mungkin berkaitan dengan Ismail Sabri 170 juta tu, atau berkaitan dengan Khairi Jamaluddin yang kes masa dia jadi Menteri Kesihatan dulu, kes vaksin, kes benda-benda macam tu lah, skandal-skandal itu ke? Itu spekulasi yang bermain di social media. Rafizi buat satu press conference, dia kata no, bukan berkaitan dengan kedua-dua itu, dia berkaitan dengan Farhash. Okay, soalan dia, saya tengok video itu, adakah, okay, macam mana nak Farhash nak mendapati Rafizi untuk bersalah? Macam mana cara? Soalan, penyataan Rafizi itu mestilah satu tuduhan. Yang itu bukan tuduhan. Yang itu adalah
penerangan. Orang tanya, adakah orang datang jumpa itu berkaitan dengan KJ atau Ismail Sabri? Rafizi kata tak berkaitan Farhaj. Dia tak kata tu skandal tu tentang apa. Tak cakap pun. Dia cuma menjawab soalan. Dia tanya sebab apa? Berkaitan dengan apa? Sebab Farhaj lah. Itu je. Orang yang buat spekulasi. So Rafizi tak pernah sebut Rafizi tak pernah kata ini skandal tentang Farhaj berkaitan dengan ini. Tak pernah kata pun. Cuma dia kata orang datang jumpa dia, skandal itu berkaitan dengan Farhaj. Itu saja. Faham? Jadi adakah soalan yang mahkamah, yang untuk kes kedua ni, mahkamah kena soal, adakah itu tantamount kepada defamation? Adakah itu fitnah? Fitnah dia ada dua, sama ada libel atau slander. Sama ada bertulis ataupun diucapkan. Okey, Rafizi ucapkan. Soalannya, okey, adakah diucapkan? Okey, menjawab satu soalan. Soalan kedua, adakah ucapan itu satu kenyataan positif yang berbentuk fitnah? Okey? So kalau orang tanya saya, contoh orang tanya kita, siapa datang jumpa kau tadi? Jiran sebelah. Pasal apa? Dia bagi tahu aku ada orang datang mencuri rumah dia, ada orang pecah masuk rumah dia. Oh ya ke? Oh, dia bukan masuk. Ada orang buat sesuatu. Dia kata. Siapa orang tu? Adalah. Sesuatu tu apa? Adalah. Malah nak cerita. Kan? Siapa? Anak jiran kita. Itulah anak si Kasim tu. Okey. So adakah itu fitnah? Itu satu soalan. Sebab dia tak kata anak Kasim tu buat sesuatu. Dia kata dia jawab soalan bahawa apakah yang dinyatakan oleh jiran tadi tu. So kalau if anyone nak saman, kena saman jiran tadi tu lah. Bukan saman dia. Sebab dia hanya menjawab soalan. So menarik ya, untuk benda ni nak dibincangkan di mahkamah nanti, adakah ini benda itu menjadi satu fitnah atau tidak? Okey tuan-tuan, alright, kita faham. Okey, saya nak bawa kenyataan. Okey, kita bawa kepada bersatu ni. Saya tempoh hari saya sebut tentang Azmin ni banyak kali. Kenapa saya sebut tentang Azmin banyak kali? Saya nak buka ni dulu. Kenapa saya nak sebut tentang Azmin ni banyak kali? Saya nak sebut tentang Azmin ni banyak kali sebab membuktikan apa yang saya dan Rafizi sebut dahulu betul. Okey. Kami ni bukan setakat membuktikan bahawa dia keluar parti, dia khianat parti, dia khianat negara, dia masuk bersatu. Kami bukan sekadar buktikan itu. Mungkin orang boleh kata lah. Yelah Is, kenapa dia keluar? Kau kuat sangat bantai dia dulu. Engkau kuat sangat desak dia dulu. Engkau dengan Rafizi kuat sangat bantai Ken Kartel tu. Sebab itulah dia orang keluar. Biasalah. Engkau yang salah kerana kau bantai dia kuat sangat. Okeylah. Ahli Perniagaan Datuk Seri Farhaj Wafa Salvador Rizal Mubarak memfailkan saman fitnah terhadap bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli berhubung dua video yang dimuat naik di media sosial baru-baru ini. Memetik laporan The Age, saman itu difailkan pada 10 Oktober lalu melalui Tuan Ahmad Daniel, Rubin dan Keo selepas Rafizi didakwa gagal memohon maaf terhadap penyiaran dua video berunsur fitnah terhadapnya. Video pertama dimuat naik pada 25 Julai, manakala video kedua disiarkan pada 20 Ogos lalu. Dalam tuntutan itu, Farhaj yang juga bekas setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menuntut ganti rugi AM sebanyak 10 juta ringgit, selain ganti rugi teruk, teladan, punitif serta kos guaman. Farhaj berkata, isu itu bermula selepas dakwaan tular kononnya syarikat miliknya, Bumi Suria Sendirian Berhad, memperoleh lesen perlombongan arang batu di Sabah. Katanya, dakwaan itu tidak benar dan telah dinafikan oleh beliau serta Jabatan Tanah dan Ukur Sabah, sebelum laporan polis dibuat bagi menafikan tuduhan tersebut. Beliau turut memfailkan saman terhadap beberapa media yang menyiarkan laporan palsu berhubung perkara sama. Menurut Farhaj, video pertama bertajuk "Tangani Isu Farhaj Elak Jadi Beban Lebih Besar pada Kerajaan" dimuat naik Rafizi di TikTok dan YouTube pada 25 Julai lalu, disifatkan sebagai serangan peribadi terhadapnya. Katanya,
Beliau dijadikan kambing hitam bagi kepentingan politik. Rafizi memandangkan pernah menjadi setiausaha politik kepada Anwar. Video kedua bertajuk Bukan Ismail Sabri, Bukan KJ yang disiarkan pada 20 Ogos pula mengaitkan dirinya dengan insiden serangan jarum terhadap anak Rafizi berdasarkan dakwaan daripada seorang individu yang digelar pemberi maklumat. Pada 22 Ogos, Peguam Farhash turut menghantar surat tuntutan kepada Rafizi supaya memohon maaf dan memadam video berkenaan dalam tempoh 48 jam, namun tiada tindakan diambil. Dua video itu merupakan serangan terhadap reputasi dan nama baik saya hingga menimbulkan kebencian masyarakat, walaupun saya telah banyak menyumbang dalam dunia perniagaan, katanya. Farhash yang juga pengerusi eksekutif Apex Equity Holdings Berhad, pengarah Berjaya Construction Berhad dan ahli lembaga penasihat Yayasan Usahawan Malaysia berkata, tuduhan tersebut menjejaskan keyakinan pelabur serta rakan niaga terhadap dirinya. Pelabur, rakan kongsi dan pemain industri hilang kepercayaan terhadap saya, apatah lagi saya pernah menjadi setiausaha politik kepada Perdana Menteri serta memegang jawatan pengarah dalam beberapa syarikat tersenarai awam, ujarnya. Beliau berkata, kenyataan Rafizi bukan sahaja menjejaskan kredibilitinya dalam dunia perniagaan, malah mencalar maruah peribadi dan profesionalnya. Terdahulu, pada 9 September lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, mengesahkan Farhash tidak terbabit dalam sebaran salah laku berkaitan dakwaan terhadap syarikatnya. Kes berkenaan telah disebut untuk pengurusan di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi, Ke-Vasugi. Kredit artikel kali ini diberikan kepada portal rasmi Sinar Harian. Sekian, terima kasih.